Tuan-tuan nampak tak kesannya menyebabkan kadang-kadang dia jadi narcissism. Tuan-tuan pernah dengar istilah narcissism? Dia saja yang betul. Kan? Dia saja yang betul. Dia tertipu dengan rasa bahawa dirinya lah yang paling suci, padahal Allah dah nyatakan pada surah An-Nur kan. Kita tengok surah An-Nur, iaitu surah yang ke-24. Sekejap ya, kan. Ya, surah 24. Dan Allah cakap di mana? Di ni kat sini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, jangan mengikut, ni ayat berapa? Ayat 21. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Siapa ikut langkah-langkah syaitan, dia menyeru pada fahsyak wal munkar. Jika bukan kerana fadal daripada Allah dan rahmat, ma zaka minkum, kamu tidak suci, kamu tidak akan membersihkan sesiapa yang tidak seorang pun yang dari kamu menjadi bersih. Ya. Tetapi Allah yang yuzakki man yasha. Ya. Yuzakki man yasha. Jadi penyakit tadi, gurur itu, dia rasakan bahawa yang dia tak buat dosa itu pasal dia hebat. Kan? Dia tertipu. Padahal dalam ayat ini, itu sebabnya ayat Al-Quran ini, dia menjelaskan benda yang betul, tuan-tuan, kan? Dia tak scam orang. Ya. Dalam hal ini, Allah yang bagi fadal, ya, kurniaan, Allah bagi kasih sayang, kesian tengok kita ni, jadi Allah pun protect lah kita untuk yuzaki man yasha, untuk melindungi kita. Tapi kalau Allah tak lindungi, itu sebabnya ada orang buat dosa. Itu ada orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang dia. Ya. Jadi dalam ayat ini, ia menjelaskan apa? Betapa gurur ini adalah satu perkara yang amat bahaya dalam diri kita. Jadi kita kena kenal, saya ni gurur ke tidak? Orang tu solat dia. Orang tu bayar zakat dia. Orang tu pergi haji, pergi umrah. Kita rasa pakai tudung, kan? Dia menutup aurat. Tapi dalam hatinya itu ada, dia tak kenal dirinya. Ya, yang Allah cakap dalam surah Asy-Syam itu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Dia kena bersihkan, kena polish selalu. Tak boleh saya rasa selamat, pasal Allah dah beritahu dalam surah An-Nur sebentar tadi. Jadi tuan-tuan dah jelas kan, itu satu penyakit. Ya. Satu penyakit. Okey. Jadi kita nak bergerak, kita ambil contoh seterusnya. Daripada banyak-banyak ni, kita ambil kepada riak contohnya. Apa maksud riak? Riak ini ialah menampak-nampakkan aku mahu dilihat baik. Astaghfirullahalazim. Ya. Ego itu nanti dekat sini, dekat marah ni. Marah nafsu, ya. Bukan marah kerana ni, marah yang mengikut nafsu. Nanti kita tengok. Kita ambil riak dulu. Hari ini kita ambil 6 perkara ini, tuan-tuan. Disebabkan apa? Disebabkan kalau kita tak kenal, kita tak scan hati kita, yang 6 perkara ini paling kurang, maka dia akan jadi suatu perkara yang ada yang tanya, untuk bersihkan hati, selawat boleh ke? Selawat salah satunya, ya. Dan salah satu lagi adalah istighfar. Istighfar yang kita bincang, bangkit dengan istighfar ni, program ini, kerana dengan istighfar ini kita akan cuba untuk polish, tapi kita kena kenal dulu apa yang kita nak polish. Ya. Guru ni tertipu. Ya, tertipu. Jadi kalau ada orang yang tahan marah, orang yang menipu, nanti kita bincang, Cik Kamal syukur, ya, bila kita tengok pada marah nanti. Kita ambil dulu riak. Riak ni apa? Riak ni suka orang tengok kita baik. Dia ada beza lah antara jaga maruah dengan mahu dilihat baik. Mahu dilihat baik, tapi dia tak berusaha untuk jadi baik. Malah kadang-kadang dia tak buat baik pun, tapi dia buat baik. Ataupun dia kata, saya yang buat baik tersebut. Itu riak. Menampak-nampakkan. Sebabnya dalam hadis Nabi, contohnya ada berkaitan dengan orang yang dia nak solat sunat, kemudian dia tinggalkan pasal nanti orang nampak. Sebenarnya dalam hal itu, bila dia tinggalkan kerana manusia, itu namanya riak. Ataupun dia tinggalkan kerana manusia, itu namanya syirik. Ya. Tapi riak itu bila confirm dia buat baik, tapi intentionnya untuk orang lain nampak. Untuk orang lain nampak. Bukan untuk Allah nampak. Bukan untuk Allah nampak. Jadi, mengapa
riak ini perlu diubat